Assalamualaikum. Nama saya Khairul Hamizi bin Talmi, mengambil jurusan Diploma Teknologi Usahawan di IKN Kuala Lumpur. Saya adalah suami kepada Hafazah binti Syarudin. Saya Hafazah binti Syarudin, dari kos yang sama dengan suami. Sangat gembira sebab selalunya ibu bapa datang tengok anak kan. Tapi hari ini anak saya datang tengok kami berdua lah untuk combo. Harapan saya untuk inspirasi kepada anak-anak muda lagi lah. Ke depan mungkin kelainan tu akan tercipta lah. Mungkin lebih banyak lagi lah suami isteri macam kami ke hadapan. Saya sebelum ni bukan bidang TVET lah. Jadi saya sebenarnya nursing. Jadi saya nak, sebab saya bisnes dalam bidang TVET ni, jadi saya kena ada jugalah ilmu tentang TVET, penyamar udara teknologi usahawan ni. Jadi saya di IKM Kuala Lumpur, alhamdulillah syukurlah dengan hasil yang dapat sekarang ni kan. Bisnes dah run. Sebelum belajar dah buka bisnes, cuma lepas belajar tu kita lagi bertambah, kata apa? Sale kita lagi bertambah lah sebab dengan ilmu-ilmu yang diajarkan di IKM KL ni kan. Disebabkan nama pun Diploma Teknologi Usahawan, maksud dia kita kena dalam bidang usahawan lah. Macam mana kita nak mencari ilmu dalam keusahawanan tu sendirilah. Sebab itulah dinamakan Diploma Teknologi Usahawan ni lah. Saya agak rasa berpuas hati lah, bidang teknologi usahawan ni banyak melahirkan lah graduan-graduan yang lebih berjaya. Saya harap ke depan lagi teknologi usahawan ni akan terus meningkat naik lah. Harapan saya agar bidang teknologi usahawan di bawah TVET ni akan berkembang lagi luas ke peringkat tertinggi lagi dan melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan yang berjaya. Saya harap anak muda akan menjadi salah satu ikon yang terbaik di masa akan datang. Terima kasih Mara. I love